فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Yang berbahagia sahibus samahah Profesor Mulia Dr. Muhammad Subki bin Uthman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Wakili yang berbahagia Dr. Muhammad bin Abdul Hamid, Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Mamduh bin Muhammad Zulkifli, Imam Utama Masjid Daerah Seberang Perai Selatan. Yang berusaha Encik Muhammad Taufiq bin Abdul Rahman, Pengerusi Rumah Ngaji Negeri Pulau Pinang, dan seterusnya yang dialukan ketua-ketua jabatan, wakil jabatan dan agensi, para pengamal media cetak dan elektronik seterusnya, dan puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dihimpunkan pada hari ini dalam rumahnya program Quran Hour, dan sampailah kita kepada sesi tadabbur surah Al-Muzammil. Surah yang bermaksud orang yang berselimut. Dan surah ini adalah surah yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Allah memulakan surah ini dengan memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan baginda ketika itu, yakni sedang berselimut. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Asalnya al-mutazammil, kemudian diubah mengikut kesesuaian sebutan menjadi al-muzammil. Dan apabila Allah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ingin menenangkan baginda dan berlemah lembut dengan baginda. As-Sabuni rahimahullahu ta'ala sebagai contoh menyebutkan perkara ini sama seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyiduna Ali, "Qum ya Aba Turab, bangunlah wahai bapa tanah." Dalam hadis sahih Al-Bukhari sebutkan bahawa satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah Fatimah, anak kesayangan Nabi. Ketika itu Nabi bertanya tentang Sayyiduna Ali. Maka kata Fatimah, "Kana baini wa bainahu syai'un faghatabani, fakharaja falam yaqil 'indi." Ada sesuatu yang terjadi di antara aku dengan Ali, kata Fatimah. Ada sedikit pertengkaran kecil di antara Fatimah dengan Sayyidina Ali. Lalu kata Fatimah radhiyallahu anha, Ali marah. Lalu Ali keluar
dan dia tidak melakukan qailulah bersama dengan aku, yakni dia tidak tidur sekejap sebelum zuhur di sisi aku seperti sedang. Maka Nabi menyuruh Sahal bin Sa'ad mencari di mana Sayyidina Ali. Ternyata beliau berada di dalam masjid, tidur berlapikkan sehelai selendang. Cuma ada bahagian selendang yang terbuka dan terkena tanah. Bila Nabi tahu di mana Sayyidina Ali, maka Nabi datang dan Nabi menyapu-nyapu tanah di belakang badan Sayyidina Ali dan berkata, "Qum, bangun. Qum ya Aba Turab, bangunlah wahai bapa tanah." Yani orang yang badannya ada tanah. Nabi tak panggil ya Ali, Nabi panggil wahai bapa tanah, melihat keadaan dia. Seperti itulah Allah memanggil Nabi dengan panggilan keadaan Nabi, ya ayyuhal muzammil. Allah tidak panggil ya ayyuhan Nabi atau ya Muhammad. Allah panggil Nabi dengan ya ayyuhal muzammil. Ini lafaz mulatafah, ta'nis, menenangkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Allah memulakan surah ini dengan memanggil Nabi Al-Muzammil, panggilan yang penuh kelembutan. Kemudian Allah memulakan arahan yang pertama dalam surah ini, Qumil laila illa qalila yusfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Bangunlah untuk salat pada malam hari, kecuali pada sebahagiannya, yakni bangunlah untuk salat melainkan hanya sedikit sahaja daripada malam yang kamu tidak bangun, yang kamu tidur. Lalu separuh daripadanya atau kurang sedikit daripada separuh itu. Maksudnya bangun malam, sama ada kamu bangun lebih daripada separuh malam. Kalau malam tu 12 jam, lebih daripada 6 jam, atau setengahnya 6 jam, atau kurang sedikit daripada setengah, atau kamu tambahkan sedikit daripada yang kurang daripada setengah malam tadi. Kemudian masuklah perbincangan surah ini kepada firman Allah, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Banyak pandangan ulama tentang makna tertil, cuma dua saja yang kita ingin ambil faham, muslimin muslimat rahmat Allah. Yang pertama, tertil membawa makna tamahul, baca lambat-lambat. Nabi suka baca lambat, kita pula suka baca laju. Saya pun laju juga, jadi imam tarawih pada rahat lah. Satu makna tertil, tamahul, lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Dan Nabi suka baca lambat, sehingga surah yang Nabi baca, surah itu pendek. Masa yang diambil baginda Nabi untuk menghabiskan surah itu lebih panjang daripada masa yang diambil sahabat yang membaca surah panjang.
Kalau Nabi baca inna a'tainakal kautsar, mungkin lebih lama daripada orang lain yang membaca qul ya ayyuhal kafirun atau seumpamanya. Nabi baca perlahan. Yang kedua, tartil seperti yang kita sedia maklum disebutkan oleh Sayyidina Ali, tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Mentajwidkan huruf, yakni menyebut huruf dengan tepat dan mengetahui tempat waqaf. Apapun sedikit sebelum saya sambung, yang dikehendaki di sini adalah qira'at tathabbutin wa tu'adatin wa tamahhulin liyakuna 'aunan laka 'ala fahmil Qur'ani wa tadabburihi. Bangunlah dan bacalah bacaan yang kukuh, yang tenang, yang lambat ritmanya, agar ia membantu untuk kamu memahami Al-Quran dan mentadabbur. Bila kita baca lambat, hati kita lebih mudah untuk memahami Al-Quran. Kalau kita dengar bacaan Syekh Muhammad Siddiq bin Syari, lambat bacaannya. Ya ayyuhal muddaththir fa'anzir. Jadi dia lebih cepat untuk kita memahami makna ayat dan menjiwai ayat itu sendiri. Baik, jadi arahan untuk Nabi SAW dan untuk kita ikut, sebenarnya yang pertama di sini adalah sembahyang, tegakkan qiyamul lail dan baca Al-Quran di dalam sembahyang didirikan pada waktu malam itu. Subhanallah. Berlegar satu video oleh seorang Maulana, bagus cerita dia. Ketika mereka berdakwah, jemaah tabligh mereka sampai di Ghana, jam 12 malam mereka ingin tidur. Tiba-tiba lampu masjid dipasang jam 12 malam. Rupanya di tempat itu orang Ghana di situ mereka datang awal pagi meraihkan bulan Ramadan, dan mereka setiap hari malamnya mereka akan bersembahyang malam dengan imam membaca sekitar 10 juzuk semalam. Itu bukan taraf ulama di sana, itu orang biasa. Masyarakat awam dia main awal-awal pagi yang mulai mereka 10 juzuk. Jauhnya kita. Ada sahabat yang menulis di Sudan, mereka membaca 3 juzuk semalam dalam qiyamul lail, dalam solat tahajud. Maka yang inilah yang diinginkan, berdiri lama membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih Muslim, afdhalus salati tulul qunut. Seafdal salat adalah panjangnya berdiri. Jadi muhasabah pada diri kita, tadabbur dekat mana aku mampu berdiri. Banding kita pada sesi tadabbur ni, dia nak tarik kita tenggelam dalam ayat itu. Kerana tadabbur dalam satu ta'rifnya ialah istighraqul dhihni fi tafkir fi mawdu'in ila haddin yaj'aluhu yaghfilu 'anil asya'il ukhra. Tenggelamnya pemikiran dalam memikirkan sesuatu tajuk sehingga dia sampai kepada had lupa
kepada segala perkara-perkara yang lain. Macam seorang mak sambil duk potong bawang, duk teringat anak dia yang baru dia hantar asrama. Dia duk fikir, dia duk potong bawang, tapi fikiran dia ada bersama anak dia di asrama atau di universiti yang dia hantar. Dia duk fikir. Kita baca Quran, tiba-tiba kita sampai pada ayat cerita Nabi Sulaiman dengan semut. Nabi Sulaiman sampai ke lembah semut, mendengar Ratu Semut berkata, "Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum." Wahai semut-semut, masuklah dalam sarang-sarang kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junun, supaya kamu tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan tentaranya. Wa hum la yash'urun, sedang mereka tidak menyadari. Fatabassama dhahikan min qawliha, Sulaiman tersenyum, ketawa atas kata-kata Ratu Semut itu. Lepas itu hati kita rasa macam terbayang macam mana, seolah-olah nampak gambaran seorang Nabi sedang tersenyum mendengar kata-kata Ratu Semut. Kita pun macam seronok pasal Nabi Sulaiman tersenyum. Tiba-tiba dia sambung. Lepas dia tersenyum mendengar kata-kata Ratu Semut, terus dia berdoa, wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, kurniakan aku sifat syukur. Jadikan aku orang yang bersyukur atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tua. Wa an a'mala salihan tardah, dan ya Allah, bantu aku ya Allah supaya aku melakukan amal salih yang Engkau redha. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin, dan masukkan namaku ya Allah, masukkan aku di kalangan hamba-hambamu yang salih. Tiba-tiba dia nampak tadi Nabi Sulaiman duk senyum kerana kata-kata Ratu Semut, terus kita jadi tergelam. Nabi Sulaiman berdoa mensyukuri nikmat Allah, rasa hibah tu masuk dalam hati sesudah tadinya kita tersenyum. Jadi kita bila tadabbur ni macam duk ikut, bukan hanya dengan akal kita, tapi emosi kita pun masuk. Subhanallah, no? Jadi apa yang kita nak petik di awal ini adalah bangun malam, hargai nikmat Allah. Allah menanti hamba-hambanya yang bangun, dan panjangkan bacaan dalam solat. Baca surah-surah, berdiri lama, Allah suka. Allah suka. Nabi sendiri berdiri lama, sehingga sebahagian ulama mengatakan itulah sebab bekak-bekak kaki Nabi. Baik, kita sambung yang seterusnya. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Thaqila di sini maksudnya azimah, kata-kata yang agung. Bayangkan anak-anak kita hafal Quran, sedangkan Al-Quran itu tidak mampu ditanggung oleh gunung. Al-Imam Al-Qurtubi di awal Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, tafsir Imam Al-Qurtubi dimulakan dengan cerita bagaimana Allah memuliakan ahli Al-Quran, kalam yang agung, Quran yang menyebabkan gunung pecah. Lau anzalna hadzal Quran ala jabal la ra'aitu khashi'an mutasaddian. Kalau kami turunkan Quran ini kepada gunung, kamu akan lihat dia tunduk dan pecah. Tiba-tiba hati manusia yang tak sekuat batu-batu di gunung, hati itu boleh tanggung Quran. Kalaman aziman, kami ingin turunkan padamu kalam yang agung, yang berat.
Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan. Pada waktu itu lebih memberi kesan. Waktu malam kalau kita sembahyang, dia adalah asyaddu wata'an, sangat-sangat menghimpunkan. Kata ulama ketika itu berhimpun lidah, lisan, berhimpun akal kita, dan berhimpun qalb, hati. Tiga benda berhimpun bila kita tahajud malam dan kita baca Quran. Wa aqwamu qila, dan bacaan yang ketika itu lebih lurus. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Waktu siang kita sibuk dengan berbagai urusan. Maka waktu malam itulah waktu untuk kita isi untuk Tuhan kita, untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Sabuni menyebut sedikit di sini, innalaka fin nahari tasarrufan wa taqalluban wa ishtighalan tawilan fi syu'unika faj'alna syi'atal layl bitahajjudika wa ibadatika. Sesungguhnya pada waktu siang kamu bergerak, kamu buat urusan, sibuk dengan urusan-urusan kamu, sibuk yang panjang. Maka jadikanlah sebahagian daripada malam itu untuk tahajud dan ibadat kamu. Dan alangkah baiknya kalau tahajud itu disembunyikan. Tuan-tuan, kita pahala tidak banyak. Gift yang diterima daripada makhluk takkan sama dengan gift yang diterima daripada Khalik Pencipta. Kalau boleh, jangan jadikan tahajud malam sebagai jalan mencari kewangan. Itu bukan jalan. Saya tidak pernah rakam saya jadi imam sendiri, tak pernah. Saya tidak pernah suruh siapa rakam saya jadi imam, tak pernah. Tarawih ke, kalau ada orang lain terakam. Hatta isteri saya tak pernah nampak tolong rakam bacaan abang. Tak pernah. Tak pernah. Di waktu malam kita dengan Tuhan, kita dengan Tuhan. Adakah nikmat ketika kita bersendirian dengan Allah nilainya gift yang diberikan Allah? Bukan gift. Jadi siang, silakan cari pendapatan. Tapi malam untuk kita bersunyi-sunyian dengan Tuhan. Kalau boleh, masing-masing isteri ada satu sudut khas dalam rumah, suami pun ada satu sudut khas. Sudut dia bertahajud, yang ketika tahajud kadang-kadang kita menangis, kadang-kadang kita malu untuk memperlihatkan tangisan kita itu walau pada pasangan. Malu. Ya. Maka kalau boleh ada sikit pemisah ke, petition sikit, kita semayang. Tapi kalau kita dapat merasai diri itu benar-benar sunyi, walau ada isteri di tepi kita, tidak ada masalah, insyaAllah. Baik sama. Jadi waktu siang itu adalah sabhan tawila. As-sabhu huna ibaratun 'an at-tasarruf fil a'mal. Kata pengarah at-tashil, as-sabhu huna, pasal ada perkataan sabhan tawila. Sabhan ni, as-sabhu di sini maksudnya adalah tasarruf, bolak-balik gerak diri kita dalam bekerja
dan menghadapi kesibukan. Maka maksudnya cukuplah siang itu untuk kita dengan urusan kita, tepi malam kosongkan diri kita untuk mengabdi diri pada pencipta. Sambung yang seterusnya, firman Allah, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Sebutlah nama Tuhanmu, beribadahlah kepadanya sepenuh hati. Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebut, La tatruki dzikri li'adami hudurika ma'allahi fihi, lianna ghaflataka an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika hina wujudi dzikri. Janganlah kamu meninggalkan zikir kerana hatimu tidak bersama dengan zikirmu. Sesungguhnya kelalaianmu ketika engkau meninggalkan zikir adalah lebih dahsyat daripada kelalaianmu ketika engkau berzikir. Masa kita duduk La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, Subhanallah, walhamdulillah, La ilaha illallah, wallahu akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Walau mungkin hati kita tidak hadir sama dalam zikir itu lebih baik daripada kita tak berzikir. Kerana orang yang langsung tak berzikir, kelalaiannya lebih besar. Orang yang ada di rumah lebih lalai daripada orang yang sedang La ilaha illallah, La ilaha illallah, walaupun hatinya tidak hadir. Jadi jangan tinggal zikir, insyaAllah. Itu pesanan yang seterusnya daripada surah ini yang kita nampak dengan jelas. Allah sebut pada Nabi kita, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, sebutlah nama Tuhanmu. Sebutlah nama Tuhanmu. Dan ayat ini sebenarnya nak ajak kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sambung lagi, boleh ke tak? Tadabbur kan tabadur. Tabadur tak bagi tertidur. Saya tak apa, saya ni lambat sikit main pagi tu no, tabadur ke apa maksud tabadur tu? Tertidur. Tapi tak apa. Saya kadang-kadang melawak oleh kelas. Nak kenal wali-wali tu senang lah. Ustaz mengajar dia tidur. Duk tengok doktor hari tu tu wali tu sama. Tak ada boleh tak boleh gelak, apa itu tak gelak dia tidur habis ni. Rabbul Masyriq wal Maghrib, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain dia, maka jadikanlah dia sebagai pelindung. Subhanallah. Wa jalla wa ala al-khaliq al-mutasarrif bitadbiri syu'unil khalqi wa huwa al-malikul masyariq li masyariqil ardi wa maqaribiha.
Dialah Tuhan Maha tinggi dan Maha agung dia, pencipta yang menguruskan pentadbiran seluruh makhluk, dan dialah Malik, raja yang memiliki, dialah pemilik timur bumi ini dan barat. Jadi disebut Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Dialah Allah Tuhan timur dan barat, yakni dialah yang mentadbir urusan timur dan barat. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia. Fattakhidhu wakilah, ambillah Allah sebagai wakil. Kita hantar kat kenduri kepada orang, ada kalanya kita sendiri hantar, ada kalanya kita hantar wakil, orang yang mewakili kita. Sekarang kita melantik Allah jadi wakil kita. Kita hantar anak mengaji jauh, risau keselamatan dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, memadai untuk kami Allah. Dialah sebaik-baik wakil. Dia yang sebaik-baik wakil, tolong jaga. Kita takkan mampu jaga sebaik dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Memadai untuk kami Allah sebaik-baik wakil. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi banyak benda kita kena serahkan pada Allah. Betul kata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala, ahli tafsir agung bumi Mesir. Bila sebut nama Syekh Mutawalli Sya'rawi, semua ulama Mesir, hatta dia profesor bidang tafsir pun semua dia nama besar. Syekh Mutawalli kata, kamu percaya kepada juru terbang sedangkan kamu tidak mengenali dia. Kamu berada di dalam kapal terbang, yakin dia akan bawa ke destinasi. Tetapi mengapa tidak kamu percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi faham dialah Tuhan. Fattakhidhu wakila, benar-benar fa'tamid alaih, serahkan diri pada Allah. Wa fawwid umuraka ilaih, serahkan urusanmu kepada Allah. Sambung. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wa dharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ussatin wa 'adzaban alima. Bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ayat ini ketika umat Islam ada di Mekah. Surah ini pun surah Makkiyah, turun sebelum hijrah. Jadi Allah suruh Nabi SAW bersabar di atas kata-kata orang-orang yang mendustakan dakwah baginda. Sabar. Yani kata-kata mereka sahir, hang tukang sihir, syair, kamu penyair, majnun, gila, kamu orang gila wahai Muhammad. Sabar. Wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkan mereka dengan jalan yang baik. Jangan disakiti mereka, jangan dicela mereka. Sambung lagi.
wa dharni wal mukaththibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Dan biarkanlah aku, kata Allah, terhadap orang-orang yang mendustakan aku, yang memiliki segala kenikmatan hidup dan memberi mereka penangguhan sebentar. Allah suruh Nabi menyerahkan urusan yang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan orang-orang yang mendustakan, yang mereka itu ulil ni'mah, orang yang merupakan ashabul ghina, orang yang ada kekayaan pada zaman itu. Al-Walid bin Al-Mughirah, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Amr bin Hisham atau kita kenal sebagai Abu Jahal, juga Abu Lahab dan selainnya. Serahkan urusan mereka itu kepada Allah. Allah suruh Nabi serah. Wa mahhilhum qalila, yani wa amhilhum zabanan yasiran hatta yanalul azab asyadid. Biarkan mereka hidup dalam zaman masa yang pendek sehingga satu hari mereka menemui azab yang dahsyat. Baik. Jadi yang ni bagi pendakwah, dia akan disakiti siapa pun. Siapa pun yang berdakwah dia akan rasa disakiti, tapi dia kena kuat. Nabi dipanggil sebagai gila, tukang sihir dan seumpamanya. Maka hati untuk nak kuat ni, dia akan terbina dengan yang awal, sembahyang malam. Kekuatan sembahyang malam yang Allah sebut di awal surah, itu yang akan menjadikan pendakwah itu kuat. Tahan. Orang, kita baru satu berita bayi 4 bulan meninggal dunia baru ni di Seberang Jaya. Boleh bayang perasaan mak dia. Saya sebelum Ramadan ada saya pergi mengajar, ada orang yang hantar satu petang, Ustaz tolong doakan ibu saya sedang di kritikal di hospital. Kalau kita tidak menjiwai, kita rasa macam biasa. Orang sakit ramai, ibu ayah yang umur 70-an, 80-an, biasalah ada di hospital. Tapi bila kita menjiwai tadabbur, kita tenggelam dalam surat dia hantar tu, kita duk bayang Ramadan nak mai. Kalau mak dia mengembuskan nafas sebelum Ramadan, kalau mak dia tak ada, nanti hari raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang orang 70-an ada. Tapi bila kita menjiwai bagaimana perasaan anak ni, bila mak dia, kalau ditakdir Allah mak tak ada, tak apa kalau mati, itu takdir Allah. Tapi bila kita cuba menjiwai perasaan anak yang hantar surat, kita akan baca doa dengan lebih hati, seolah-olah tu mak kita, seolah-olah tu mak kita. Tapi kalau kita baca, biasalah orang kirim surat ke ustaz yang nak baca Yasin, nak baca tahlil, hantar surat, baca hari ini kita baca Yasin untuk mohon kesembuhan. Tapi kalau kita jiwai bagaimana keadaan dia bila hilang mak dia di saat-saat ni, dia akan rasa lain, doa kita pun jadi lain. Maka kita cuba jiwai di situ. Ibu yang kehilangan anak 4 bulan, anak pertama, kuat dia bila dia bangun malam. Bila dia bangun, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Dia mula terdebut. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan aku anak sulung. Segala puji bagi Allah yang mengambil kembali hadiah dia. Hadiah ayam malam.
penguat hati kita ketika kita resah. Berapa ramai orang terubat kerana dia bangun malam. Inna ladaina ankalan wa jahima. Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Wa ta'aman dha usratin wa 'adzaban alima, dan makanan yang mencekik leher dan azab yang pedih. Allah sebut tentang neraka. Di sisi kami yang pertama Allah sebut ada ankalan. Al-ankal jam'u niklun. Al-ankal adalah plural kata jamak bagi niklun. Niklun ini adalah al-qaidu min al-hadid, rantai daripada besi. Jadi Allah kata di sisi kami ada rantai daripada besi yang sudah pasti tak sama dengan dunia. Wa jahiman, dan neraka sudahlah dirantai kena api. Wa ta'aman dha ussatin, ada pula makanan yang sangkut. Makan la yakhruj wa la yanzil, dia tak mau keluar. Makan satu buah tu lekat, dia tak mau keluar, dia tak mau turun ke perut. Allahu Akbar. Luka. Wa azaban alima, dan azab yang pedih. Saya boleh cerita neraka ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Cukup kalau kita tengok dalam surah Ibrahim, daripada ayat 16 penghujungnya dengan ayat 17. Wa yusqa min ma'in sadid, dan dia diberi minum dengan air sadid, air yang keluar daripada luka-luka, nanah-nanah ahli neraka. Yatajarra'uhu, dia terpaksa telan. Wala yakadu yusiru, dan di hampir-hampir dia tak boleh telan, dengan busuknya nanah tu, dengan kotornya, dengan pahitnya. Sambungan dia terlebih dahsyat. Wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Ahli neraka masalahnya datang kepada dia kematian dari setiap sudut, dia tak mati. Masalah ahli neraka adalah dia tidak mati. Syekh Dr. Syed Ali At-Tantawi dalam Al-Wasiq, dia kata wa ta'tihi asbab al-mu'diyati wa ta'tihi al-asbab al-mu'diyatu lil-maut wal-halak. Datang kepada dia sebab-sebab untuk mati dan kehancuran, tapi dia tak mati. Hantuk kepala di batu mati, hantuk pecah kepala baru keluar, tak mati. Di neraka masalah dia wa ma huwa bimayyit, dia tak mati. Itu masalah dia. Innal ladhina kadzabu bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang yang mendustakan ayat kami akan rasakan dia dengan api. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Setiap kali kulitnya menjadi masak, menjadi hangus, kami gantikan kepada dia kulit yang baru. Masalah dia, orang kalau bakar untuk mati, masalah dalam neraka tidak mati. Ganti balik, bakar balik, ganti balik, bakar hangus balik. Allahu Akbar. Jadi faham, kita tidak ingin ke neraka walau sesaat, kerana orang dalam neraka la yamutu fiha wa la yahya. Dalam suratul A'la, mereka tidak mati di dalamnya, wala yahya, dan tidak hidup, kerana hidup tanpa sekelumit kemanisan dan kebahagiaan seperti mati. Nak kata mati tidak, nak kata hidup pun tidak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jauhi kita daripada azab neraka. Jadi jangan lepaskan peluang sebelum
berbuka waktu itu waktu mustajab. Minta supaya Allah bebaskan kita daripada nerakanya. Jangan tinggal waktu sebelum berbuka, waktu untuk kita bertisat, berdoa, minta Allah lepaskan kita daripada neraka. Berapa dah 49? 2 jam lagi habis ya. Sikit je, laju dia. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung ganang bergoncang keras dan gunung ganang itu menjadi seperti timbunan pasir yang dicurah. Allah, semuanya hancur lebur. Bahkan gunung ganang seakan-akan ringan, seperti pasir yang dicurah. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul, yakni Muhammad, kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu sebagaimana kami mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur Rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Namun Fir'aun menderhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Ayat 15. Ayat 15 itu dia perpindahan daripada Allah bercerita tentang perkara yang tidak ada kepada khitab, kepada bertutur kepada orang yang dekat. Al-iltifat min al-ghaibah ila al-khitab. Dia macam ni. Contohlah, ada seorang bersembang dengan kita. Dia kata, aku tengok kali ni tarawih ada banyak perkara yang orang kita kena perbetul. Contoh, sembang perempuan sama perempuan. Satu, bawa anak tak ada masalah, tapi anak mencuri keterlaluan. Dia mula cakap, betul aku setuju. Betul, dia kata, hak kedua yang aku duk nampak, bila balik sebahagian orang setelah perempuan sudah berterabak, dia duduk dekat beg dia tak mau betulkan kembali soft. Dia pun kata, betul yang kata aku support. Hak ketiga, ada ni hak main pakai telekung tu tak basuh berapa tahun dah. Dia kata, betul. Pasal apa dia kata betul? Pasal semua yang diceritakan oleh depan dia tu tentang benda lain, tak bercakap tentang dia. Tiba-tiba orang tu kata, hang pun sama. Orang bagi apa? Chicken chop, hang buat balik sampai 2. Orang bagi 1, hang ambil sampai 2. Daripada orang yang bertutur itu bercakap tentang orang lain, orang yang bawa anak dia langsung tidak peduli tentang anak dia yang menjerit-jerit dalam rumah Allah, orang yang tidak jaga saf, orang yang tidak membersihkan pakaian sembahyang dia. Masa tu dia selesa, tiba-tiba kali hang pun sama. Nak tegur, hang aja ambil lebih kan. Hang bukan yang mesti hitam, hang mesti lebih. Jadi berbalik. Sekarang Allah sudah kalih daripada cerita masuk cerita inna arsalna ilaikum, terus pikatkum, kami utuskan kepada kamu seorang Rasul yang menjadi saksi atas kamu seperti mana
diutuskan kepada Fir'aun seorang rasul. Jadi di sini disebut sikit siapa Allah membandingkan Rasulullah dengan Nabi Musa dan kaum Rasulullah dengan Fir'aun, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti kerana dia membesar di kalangan kaum dia, dan Musa disakiti kerana dia membesar dipelihara oleh Fir'aun. Jadi ada persamaan di sudut mereka membesar dalam kalangan penjaga atau kaum mereka. Sebab itu Allah membuat perbandingan ini. Sambung lagi, bila Musa diderhakai oleh Fir'aun, maka Allah kata kami ambil dia, yakni Fir'aun, dengan akhdan wabila, dengan azab yang berat. Berat ni masa Fir'aun dia tak mati macam orang lain, dia mati tenggelam dalam laut. Masa dia tengah tenggelam tu, baru dia kata amantu billadhi amanat bihi Banu Israel. Aku beriman dengan yang diimani oleh Banu Israel, seperti yang disebut dalam surah Yunus. Sebelumnya tak. Lalu Allah balas. Orang mengaji tajwid mad lazim kalimi mukhaffaf hanya ada 5 minit insya-Allah. Dua tempat dalam Quran, tapi satu kalimah ya, mad lazim kalimi mukhaffaf. Kalimah apa? Al-ana. Kalimah al-ana kedua-duanya dalam surah Yunus. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Adakah lagi baru kamu nak beriman, wahai Fir'aun? Ketika dia duduk tenggelam di buih, baru dia nak lafazkan keimanan. Wa qad asaita qablu, sedangkan sebelumnya kamu derhaka, wa kunta minal mufsidin, dan kamu di kalangan orang yang melakukan kerosakan. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Lalu bagaimana kamu hendak menjaga dirimu jika kamu tetap kafir pada hari kiamat yang menjadikan anak-anak berubat kerana beratnya siksaan? Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Barang siapa yang mahukan kebaikan, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya. Kita dah berada di ayat-ayat terakhir dari surah Al-Muzammil. Allah menyebut tentang hari di mana anak-anak kecil yang rambutnya tidak berubat, tetapi ketika itu berubat. Dahsyatnya azab itu sampai rambut mereka berubat. Allah menyebut tentang langit yang akan pecah, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Infitar, idza as-samaa'u fatarat, apabila langit itu pecah. Dan semua ini kata Allah adalah tazkirah, peringatan. Maka siapa yang mengambil peringatan itu sebelum sampai waktunya dengan beriman dan taat, maka beruntunglah dia. Ayat terakhir untuk pagi ini insya-Allah, atau pada hari ini, firman Allah yang panjang. Selepas banyak pesanan di awalnya tentang tahajud, tentang baca Al-Quran dalam salat, tentang menyebut nama Tuhan,
tentang jadikan Allah wakil kamu, dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain dia. Allah bercakap tentang sabar dalam menghadapi orang-orang kafir ketika Nabi di Mekah, dan jangan tinggalkan mereka melainkan dalam keadaan kata-katamu baik. Biar Allah uruskan orang-orang itu. Kemudian Allah masuk cerita azab di neraka. Kemudian tentang Musa dan Fir'aun. Kemudian masuk cerita tentang kiamat. Baliknya cerita qiyamul lail lagi. Penutup dengan cerita qiyamul lail, firman Allah, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahawa engkau wahai Muhammad berdiri salat kurang daripada 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian juga segolongan daripada orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahawa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberikan keringanan kepadamu. Kerana itu bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang yang lain berjalan di bumi mencari sebahagian kurniaan Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman, yakni bersedekahlah kepada Allah pinjaman yang baik. Apa sahaja kebaikan yang kamu amalkan untuk dirimu, maka kamu memperolehi balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah keampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk pagi ini, ayat ini sebenarnya satu nas yang jelas, teks yang jelas bahawa Nabi dan para sahabat pada awalnya disuruh untuk sembahyang lama, tidak kurang dari waktu 1/3 malam dan tidak lebih daripada 2/3 malam. Kemudian Allah cerita tentang 3 golongan yang mungkin mereka tidak dapat berdiri lama di waktu malam. Orang sakit, orang yang bermusafir, bekerja, dan orang yang berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka mampu bangun berdiri untuk salat, tetapi tidak selama orang-orang yang lain. Kemudian Allah bercerita tentang 2 perkara yang tidak datang melainkan sekali. Sedikit tempat sahaja yang kedua-duanya tidak datang sekali, iaitu salat dan zakat. Kenapa? Salat adalah tiang agama melibatkan hamba dan pencipta. Zakat adalah imaduddin bainahu wa baina ikhwan. Tiang agama melibatkan hamba itu dengan saudara.
Jadi salat tiang agama melibatkan hamba dengan pencipta. Zakat tiang agama yang melibatkan hamba dengan saudara-saudara. Salat pula adalah a'zamul ibadatil badaniyah, sebesar-besar, seagung-agung ibadat yang melibatkan tubuh badan kita. Adapun zakat a'zamul ibadati al-maliyah, sebesar-besar ibadat harta. Jadi salat sebesar-besar ibadat badan dan zakat sebesar-besar ibadat harta. Jadi selalu kita jumpa wa aqimus salat wa atuz zakat. Pada tempat wa atuz zakat ada wa atuz zakat, ada wa atuz zakat. Kemudian Allah bercerita tentang beri pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maksudnya adalah bersedekahlah, kerana sedekah itu seumpama kita bagi pinjam dekat Allah, nanti Allah yang bayar. Kita sedekah kat masjid, sedekah kat pusat tahfiz, sedekah kat orang susah, yang bayar siapa? Orang susah dekat tahfiz juga, masjid ada, Allah yang bayar. Jadi kita umpama bagi pinjam kat Tuhan bila kita rajin bersedekah. Dan menutup di situ, apa yang kamu dahulukan, pahala-pahala kebaikan yang kamu buat, yang kamu hantar, semua itu kamu akan temui nanti. Hatta bagi makan kucing, senyum kepada kawan, perkara yang kecil, menarik sampah atau batang pokok di atas jalan dan seumpamanya, semua akan dilihat di sana. Penutup Allah sebut astaghfirullah, mohonlah keampunanmu kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan saya minta ampun juga, saya terlanjur sana sikit. Belajar ada 6 minit insya-Allah. Jadi saya susun jari, kalau ada salah dan silap sudah pasti ada. Jadi saya sudah mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah selamat meneruskan pesta ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah angkat segala amal-amal kita. Kita bukan orang yang baik, tapi kita orang yang ingin menjadi baik. Orang yang tidak merasa dirinya baik, insya-Allah dia orang baik. Nanti Allah yang akan memutuskan dia. Tugas kita hanyalah untuk meneruskan perlumbaan, untuk berada di atas trek. Falyatanafasil mutanafisun, maka berlumba-lumbalah orang yang ingin berlumba. InsyaAllah dekat dulu. Dan oleh kerana lepas ni tak jumpa dah, saya ucap juga lah selamat Hari Raya Aidilfitri. Tapi jangan raya lagi, saya kita masih dalam Ramadan yang kita ingin ibadat ni, insya-Allah. Kita dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ustaz Hanif Azmi bin Hasib atas bimbingan sesi tadabbur surah Al-Muzammil sebentar tadi. Baiklah hadirin sekalian, majlis kita pada hari ini teruskan dengan penyampaian hadiah madaniah membaca surah Al-Muzammil. Pada bermusahati menjemput Puan Alina binti Ahmad untuk mengiringi yang berbahagia. Saya bersama Hangko Semadi Dr. Muhammad Suki bin Osman serta